juga pada unit komunikasi korporat yang telah meraih penarapan anugerah Platinum Pengurusan Aduan Awam Kementerian tahun 2025. Ini membuktikan komitmen JPM dalam mendengar dan bertindak atas maklum balas rakyat. Seterusnya, unit komunikasi korporat juga telah memegang peranan penting dalam penyebaran maklumat dan komunikasi korporat berkaitan inisiatif JPM, terutama dalam mempromosikan Malaysia sebagai kepengurusian ASEAN di Kuala Lumpur pada tahun 2025. Jadi saya ingin merakamkan setinggi bahagian terima kasih kepada warga pihak JPM atas dedikasi serta komitmen yang tidak berbelah bagi dalam usaha menunjukkan nama JPM.